Betul ke sekarang ramai sangat lelaki kat luar sana semua curang-curang kan. Ramailah yang curang-curang. So ia menyebabkan ramai orang yang nak cari jodoh sekarang rasa semakin takut kan. What if kalau dapat lelaki yang curang, lelaki yang tak setia, lelaki yang tak cakap betul kan, lelaki yang penipu, lelaki yang berpura-pura. So banyaklah kes viral sekarang kan yang menyebabkan mungkin segelintir daripada kita rasa skeptikal kan dengan lelaki-lelaki kan. Tapi nak katakan lelaki curang ni dia tak boleh bertepuk sebelah tangan kan. Dia bukan curang seorang-seorang. Dia kena ada wanita juga yang membenarkan dia bersikap curang lah kan. Ada juga wanita-wanita yang kena bertepuk, kena dua belah tangan lah maksudnya kan. Okay. So tapi tak apalah, ada lelaki curang dan mungkin ada juga wanita curang. Okey, itu memang tak dapat dinafikan lah. Tapi ia sepatutnya kita kena lihat daripada sudut pandang berbeza lah. Kan kita kena jadikan ia sebagai amaran lah, amaran untuk kita berwaspada, tapi bukan untuk kita menjadi sebab untuk kita tak cari jodoh, kan, tak cari jodoh. Kita boleh anggap benda sebagai kes-kes terpencil, kan. Sebabnya dah curang, okey lah, best lah diviralkan kan. Best lah orang viralkan yang curang. Tapi berapa ramai yang setia, kan? Berapa ramai pasangan yang bahagia, kan? Yang kekal lah sampai bila-bila, yang seronok, yang rasa tenang sepanjang hidup mereka bersama, kan? Ramai, benda tu ramai, kan? Okey, bercakap tentang banyak kantor sekarang sebab telefon, kan? Sebab telefon. So saya yakin anda pun mungkin dah pernah tertengok satu video ni ya. Ditunjuk lelaki dan perempuan, pasangan suami isteri tengah duduk tengok TV lah kan, duduk kat sofa. So telefon lelaki dia berbunyi. So lelaki tu buat gelabah lah nak angkat, tapi sebenarnya dia tak kisah pun. So perempuan tu angkat dulu. Dan dia angkat telefon. Okay. So masa dia kononnya dia ingat lelaki tu macam nak sembunyikan apa-apa lah, tapi lelaki tak kisah, memang tak ada apa yang disembunyikan. So bila saya menjengah dan menjenguk di ruangan komen, ramai je pasangan yang memang telefon tu bukan satu benda yang eksklusif kepada masing-masing. Dia orang berkongsi telefon, kan, password pun dia orang tahu. Kadang-kadang pun dia orang bertukar-tukar telefon pun bawa pergi kerja. So benda tu memang level of trust among each other, pasangan suami isteri ni, kebanyakannya memang kita percaya pasangan kita. Kita percaya, kita ada access, kita boleh check, kita boleh lah kalau kita nak. Tapi ramai pun tak nak kisah lah benda tu, kan. Tak nak kisah benda tu. So nak katakan itulah kes terpencil dan benda tu ada sebab untuk orang trending, kan, orang viral, kan. Tapi bila pasangan yang bahagia, yang betul ansur, yang PJJ tapi setia, PJJ tapi romantik, PJJ tapi bertanggungjawab, buat apa orang nak viral, kan? Kan dia boleh nak viralkan, dia boleh nak post kat TikTok dia, tapi itu pun buat apa dia nak mengundang orang lain dengki dengan dia, jealous dengan dia. Dia simpan seorang-seorang lah, kan. Dan juga ada kata dia post kat TikTok betapa bahagianya dia, betapa setianya pasangan dia. Kalau dia post pun siapa nak viralkan? Buat apa nak viralkan, kan? So benda yang baik orang tak viralkan, orang simpan senyap-senyap, kan. Tapi benda yang buruk orang akan viralkan. Okay, so janganlah kita dapat signal yang salah, kan. Disebabkan kes-kes terpencil menyebabkan kita fikir tak nak cari jodoh, laki semua penipu, laki nanti curang, perempuan tak boleh percayai, kan. So bila kita ada benda macam ni, mindset kita macam ni, kita associatekan cari jodoh nanti tambah masalah, pasangan curang apa semua. So bila kita dah set benda negatif, kita akan usahalah untuk cari pasangan tu, kan. Tapi kalau kita bersangka baik, kita doa yang baik-baik, usaha dengan cara yang terbaik, kan. Dekat Tijanah.my kan boleh saring, kan, bersaring orang. Kita bila tengok orang tu, kita tengok profil Facebook dia, tengok akaun social media dia, kita boleh nilai lah lebih kurang dia macam mana, kan. Kita boleh nilai. So nak katakan kita, benda-benda yang terjadi yang viral-viral ni sepatutnya menjadikan kita lebih beringat, lebih bersedia, kan. Tapi bukan berputus asa, kan. Bersedialah, kita doa, kita usaha, saring elok-elok, selidik elok-elok, kan. Tapi bukan menyebabkan kita menyampah, kita benci, kita putus asa, kita rasa benda negatif, kan. So kalau kita ada fikiran-fikiran macam tu, kita memang takkan usaha sungguh-sungguh, kan. Kita akan sentiasa bersangka buruk, kita akan sentiasa berfikir negatif. So kalau kita dengan fikiran macam tu, siapa yang nak kat kita, kan? Siapa yang rasa bila communicate tu penuh dengan rasa prejudis, kan. So bagaimana perbualan sesi taruh apa semua tu nak berjalan dengan lancar, kan, dengan baik, kan, bila kita ada mindset macam ni lah. Okay. So nak senang cerita, janganlah
biarkan benda-benda yang berlaku tu menghalang kita, kan, mengurangkan motivasi untuk kita cari jodoh, kan. Begitu juga macam accident macam-macam berlaku accident sekarang, kan. Orang langgar di belakang yang bukan salah kita, tapi benda yang menakutkan kita itu tak menghalang untuk kita bawa kereta setiap hari untuk capai matlamat kita lebih besar. Begitu jugalah, kan, walaupun ada kes-kes rumah tangga yang menakutkan ni, tapi tak sepatutnya menghalang untuk kita terus berusaha mencari jodoh yang terbaik untuk kita. Sebab kita tahu kita nak capai matlamat yang lebih besar, kan, lebih besar, kenapa kita nak berkahwin tu.